Hai korang, hari ni kami turun KK. Okay, kami mau hantar suami tercinta balik KL dulu. Okay, dia balik KL dulu, nanti kami bulan 8 dengan Fikri baru balik KL. Mau banyak kerja dulu, selesaikan dulu kerja di sini, barulah kami balik pergi KL juga. Kan Fikri? Okay, kali ni Fikri dengan Umi saja dulu. Ini perjalanan masih lagi di kawasan perumahan. Hari ini kita pergi KK ya. Okay, kita mau pergi airport. Kita pergi ambil si Semli dulu, tukang antar, pemandu kita nanti. Okay. Nasib kita gerak keluar awal sebelum jam, sebab ni masa ni ialah masa persekolahan. Kalau sesi persekolahan Keningau ni pasti jam. Kita ikut jalan Kimanis korang. Okay. Ini bandar baru Keningau. Okay. Siapa yang belum pernah nampak, sahabat-sahabat dari Sarawak, sahabat-sahabat dari Indonesia, Filipina, Vietnam. Okay, ini ialah bandar baru Keningau. Okay, korang, ini ialah bandar baru Keningau. Ini ialah area bandar baru Keningau. Daerah Keningau ni ialah salah satu daerah di negeri Sabah dan salah satu negeri yang terdapat di Malaysia. Okey, kita akan menuju ke Bandar Keningau. Okey, dia ada lebih kurang berapa kilometer ni? 10 kah? 10 atau 8 kilometer lah dari sini. Sebab kalau dekat hospital lama 2 kilometer lebih. Lebih kurang begitu. Okey, kita menuju ke Bandar Keningau. Melalui Bandar Keningau kita pergi ke Kimanis. Okey. Okey. Ini salah satu mercu tanda di Keningau. Inilah daerah Keningau. Tengok Fikri ni, dengan mainan dia lagi, suka main dalam kereta. Kita menuju ke pusat bandar Keningau. Okey, kawasan ni biasa memang jam. Bangunan yang tertinggi di Keningau tu Hotel Juta. Okey, Hotel Juta. Ini ialah pusat bandar Keningau. Pasar malam di bahagian sana. Okay, di bandar baru Keningau kita ada Bataras Hypermarket. Kita di pusat bandar ni ada, ini Bataras apa ni? Supermarket. Okay. Ini ialah salah satu pusat bandar Keningau lah, dia punya bangunan-bangunan dia. Keningau mendung korang, mendung. Ya.
Di Bandar Keningau ada secret recipe juga. Jadi kalau korang mau jalan-jalan tapi mau cari makanan, ada juga. Tu ada secret recipe. Itulah bangunan yang tinggi di Bandar Keningau. Okey korang, kita menuju ke Jalan Kimanis. Tapi sebelum tu kita pergi ambil si Samly dulu. Okey, depan tu ada sekolah. Di situlah saya bersekolah dulu. Ni. Inilah sekolah saya. Ambil si Samly dulu. Okay, kita start sudah mau pergi KK. Masa saya sekolah dulu ni, Dewan belum lagi siap. Sekarang ni Dewan Kenwa ni. Okay. Okay, ni College Vocational Keningau. Atau ada ibu bapa yang mau anak dia masuk sini kan. Ni College Vocational Keningau. Sebelah sekolah Kenwa sahaja. Sebelah. Okay. Oh ini ke yang jatuh tu, lori yang tu hari kan? YKL punya lori. Dekat sudah dia dengan Keningau kalau begitu. Where is that Fikri? You see? Where is that? Where you go? A few moments later. Ya, tidur dia. Panjang dia makan. Kau tidak mengantuk. Ulang fokus. Sampai sudah kita di airport Kota Kinabalu. Si Vivian sudah sampai. Oh. Tengok Fikri, dia duduk. Nah Fikri.
Okay, kam. Sana dulu. Mereka pergi melepak. Ngerokok dulu. Tengok Fikri. Macam kenal di depan. Macam kenal. Masuk kepala dulu guys. Sudah di airport Kelai 2. Guys,
sudah. Sampai sudah di sini, guys. Sudah sampai ke saya punya menjemput saya depot. Ini orang ini budak nakal ini, budak nakal. Yo siandan Gotigona. Hei, budak nakal ini.